Hello? Hello? Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya cakap dengan budak kerja. Ya? Okey, adik nama siapa, dek? Nak cakap dengan apa? Ada 3 orang ni. Ada Hana, Nurul dengan Natasha. Tak kisahlah siapa-siapa pun boleh abang nak cakap. Ni Tasha. Siapa? Ni Tasha. Tasha. Okey, Tasha. Abang ni beli barang. Ya? Abang beli barang untuk isteri abang. Katanya produk kecantikan. Ya? Okey, sekarang ni isteri abang ada kat sini. Ya? Cuma dia cakap pakai sebulan, muka jadi bersih, cantik. Masalahnya, bila dia pakai baru seminggu, abang dah tak kenal muka dia. Kenapa dengan muka dia? Muka dia jadi teruk. Macam, ini bini aku ke? Macam bukan bini aku. Dia... Ya ke? Awak cakap sini dengan isteri abang ni. Apa masalah dia? Dia pakai bila apa? Cakap dengan dia. Beli dengan siapa tu? Cakap dengan dia. Tak tahu beli dengan siapa. Awak cakap dengan dia. Hello. Cakaplah kuat sikit. Pelan-pelan sangat. Buat apa? Aku kahwin dengan kau. Kau cakap pelan-pelan. Muka dah macam tempe. Cakap kuat lagi lah. Awak tak dengar ni. Yelah, nak cakap lah ni. Ya kak. Ya kak. Akak pakai produk mana tu kak? Muka akak jadi menggelupas teruk. Lepas tu dia macam sunburn tau. Macam menggerutu macam tu. Lepas tu dia ada gelap-gelap sikit kat tepi. Belah kanan pipi ni. Dia dah macam pakai topeng lah. Cakap muka awak macam pakai topeng opera tu. Janganlah cakap macam tu bang. Akak pakai produk mana kak? Husband akak yang beli, dek. Oh, dia beli dekat outlet spa ke? Dia beli kat kedai jamu kak? Abang beli ni kat mana hari tu? Kenapa dia nak cakap ke? Dah salah dia nak cakap dengan kita pula. Tak, dia tanya beli kat mana. Beli kat kedai outlet ke apa, tak jamu ke, tapi jual lah. Muka macam ni tak selera aku. Kahwin lagi seorang kau tahu. Bang, janganlah marah-marah macam ni, bang. Kak. Ni siapa nama awak tadi? Tasha. Dah kahwin belum? Belum. Umur berapa? Apa ni? Apa umur tak? Umur awak pun awak tanya orang buat apa? 20. Dah ada boyfriend? Tak ada. Abang beli produk tu dengan siapa bang? Abang tanya awak jangan tanya abang balik. Muka awak macam mana? Cantik ke tak? Pernah pakai produk tu? Pakai. Awak belajar dengan dia pakai produk tu macam mana? Belajar. Cakap dengan isteri abang. Pakai produk sini. Tapi wife abang pakai produk yang mana? Nama apa? Dia warna coklat. Apa tak nama dia? Warna coklat? Paket warna coklat macam inai rambut tu. Okey, Encik. Boleh saya tahu? Awak siapa? Awak siapa? Saya supervisor dekat sini, Encik. Nama saya Zawawi. Zawawi, okey. Muka isteri saya pakai produk tu dah macam muka lelaki. Muka lelaki? Tadi melecur ni lelaki. Abang nak kahwin layan abang cakap je lah. Dia beli apa? Produk apa tu? Saya yang beli. Bukan dia yang beli. Saya yang beli produk tu. Tak tahu apa nama dia. Paket tu pun kita dah buang. Oh, macam ni. Boleh datang sini tak bang? Kat mana? Dekat. Boleh buat cantik tak muka bini saya ni? Tak adalah, kita nak tengok juga abang bawa produk yang abang bagi, yang abang beli tu sekali dengan wife abang. Tak ada dah produk tu dah. Ada bini aku je ni. Bini aku pun muka dah macam tempe dah. Saya tak nak keluar, bang. Keluar tak payah keluar. Buat malu aku je kau keluar. Ni siapa ni yang cakap ni? Saya Nurul. Nurul mana pula? Saya supervisor kat sini bang. Dia ada Nurul, ada Tasha dengan ada siapa lagi seorang Hana? Ana. Ni mana ni? Abang kejap bang Kau yang hantar penyertaan, kau sibuk buat apa? Hello. Abang dapat nombor ni kat mana? Nurul dengan Hana yang bagi. Awak Tasha kan? Ya. Dia yang hantar penyertaan dengan dia pun kena sekali. Buat apa? Kenapa? Kena panggil hangit. Oh. Panggil hangit lah. Kau ketawa ke apa tu? Tasha, Abang Eji rasa awak kena makan produk tu lah sebab awak punya ketawa dah teruk sangat dah tu. Ketawa teruk sangat. Macam burung kena sembelih.